Assalamualaikum bang. Nasi kerabu satu boleh bang? Boleh. Makan sini. Makan sini. Okey, Sini apa yang special bang? Sini ada daging bakar, ayam bakar. Oh ni. Ni apa kambing. bang? Ni ayam pecik. Ayam pecik? Ayam pecik. Ayam pecik yang ni? Ayam bakar, daging, kambing. Oh ada kambing? Dan ada lemak juga. Itu apa? Ada lemak bakar. Oh lemak bakar. Apa yang selalu orang ambil apa bang? Sini biasa daging lah. Daging lah? Daging saya tak ambil mesti. daging lah bang boleh? Boleh. Yang tokennya mak saya. Oh memang apa tu macam mana? Token mak saya. Oh token mak. Oh abang lah. Saya tolong lah. Yang memang resipi mak tu macam mana? Resipi mak. Oh dah lama ke berniaga bang? Dalam 5 tahun kot. Oh 5 tahun. Hujung PKP lah. Oh time PKP lah. Awal PKP ke hujung macam tu lah. Lupalah. Sini lepas subuh. Dia pukul 7. Pukul 7 pagi. 7 pagi dia buka? Sampai 12.30. Oh. Kat sini apa yang special lagi bang selain nasi kerabu? Sini sate kulit ayam. Oh sate? Sate kulit pecik. Sate kulit ayam? Betul bang. Makan dengan kuah pecik. Oh makanan kuah pecik? Oh sate kulit ayam korang. Ada apa lagi bang? Ada ikan rebus goreng. Ikan apa? Rebus goreng. Ikan rebus goreng? Ikan rebus goreng pun ada. Solok lada pun. Solok lada dah habis. Oh solok lada? Solok lada ada? Tapi dah laju. Daging goreng kunyit ada. Oh daging goreng. Daging dengan lemak. Nasi dagang. Ini macam menarik je pink-pink. Ini bihun pink. Bihun pink? Signature dari Kelantan lah. Oh iya ke? Ui, bihun pink korang first time pink. Siap. Oh. Okey bang. Ni bawa padu. Tak ada solok lada je kan? Tak apalah dah habis. Itu dah habis awal. Betul. Ni berapa bang? Dia tu RM9. RM9 total ni bang. Ui banyak ni. Okey bang. Terima kasih. Okey, sama. Video korang nasi kerabu Jalan Gombak RM9 nampaknya. Aku ambil lauk daging lah sebab dia orang kata lauk daging is one yang paling ramai orang order. So tunggu apa lagi? Jom kita cuba. So first kita nak cuba dia punya daging dulu. Sebab daging dia nampak sedap weh. Bak. Daging dia tak lihat sangat. Actually just nice. Lepas tu selain nasi kerabu juga, diorang tadi ada kata macam ada mi bihun mi bihun pink. Itu aku tak pernah tengok tu. Tapi macam menarik oi. Mi bihun pink, diorang ada nasi dagang, ada lauk-lauk sup. Kalau pagi-pagi korang nak makan kan. So banyaklah lauk kat sini and banyaklah menu kat sini yang korang boleh cuba untuk kalau korang nak makan pot breakfast. Ni apa pula kak? Kabus sare. Kabus sare? Kabus sare tu apa? Rumpai laut. Rumpai laut? Dari Thailand. Oh dari Thailand ni? Oh. Ni berapa kak ni? Ni saya jual RM5. RM5? Kabus sare ni? Korang tengok. Kabus sare. Ni memang tak ada kat tempat lain kak? Ni macam saya tak pernah nampak je kabus sare ni. Ya, jarang. Kat sini saya sore. Wah, kat sore je buat? Kabus sare ni? Tak ada orang lain lah? Susah jumpa? Kabus sare korang, RM5. Kita rasa sikit. Okey. Yang bersarang ni apa benda? Macam rumpai laut. Rumpai laut ni? Dia pakai ni? Tapi sedap lah. Not bad. So kalau korang nak cuba nasi kerabu ni ataupun korang nak cuba menu-menu breakfast yang sedap-sedap aku tengok tadi, korang boleh je datang dekat Nasi Kerabu Jalan Gombak dekat Gombak lah. So jom kita.